Sejuta bintang di angkasa, sinarnya mempesona. Sebutir bintang di taman. Mereka bukan selebriti, mereka bukan ahli politik, tapi tindakan mereka menyentuh hati ramai. Inilah 5 kisah benar rakyat Malaysia yang membuktikan dalam dunia yang makin keras, masih ada mereka yang memilih untuk berbuat baik. Pertama, Viviona Musibin, panjat pokok demi internet, demi masa depan. Tahun 2020, dunia terhenti akibat pandemik COVID-19. Semua pelajar terpaksa mengikuti kelas dan peperiksaan secara dalam talian. Tapi di kampung Sapatalang, Pitas, Sabah, capaian internet bukan sekadar lemah. Ia hampir tiada. Viviona Musibin, pelajar Universiti Malaysia Sabah, nekat untuk tidak tertinggal dalam pelajaran. Dia mendaki bukit dan membina pelantar kayu tinggi di atas pokok. Di situlah dia tinggal beberapa hari, menjawab peperiksaan dengan hanya satu bar signal yang turun naik. Video yang dirakamnya menjadi tular. Isunya dibawa ke parlimen dan akhirnya kerajaan mempercepatkan pembangunan menara komunikasi di kawasan pedalaman. Tanpa niat menjadi wira, Viviona telah menggerakkan satu perubahan nasional hanya dari atas sebatang pokok. Kedua, Azwan Omar, wira banjir dengan sebuah Viva dan bot. Ketika banjir besar melanda Shah Alam pada Disember 2021, ramai yang terperangkap di atas bumbung rumah. Dalam keadaan cemas itu, seorang lelaki dari Melaka muncul sebagai penyelamat tanpa diminta. Azwan Omar, lebih dikenali sebagai Abang Viva, memandu perodua Viva miliknya dengan sebuah bot kecil diikat di atas bumbung. Beliau bergerak seorang diri, meredah air banjir, menyelamatkan mangsa dari rumah ke rumah, tanpa sebarang bayaran, tanpa publicity. Tindakannya menjadi simbol rakyat bantu rakyat. Dalam saat sistem gagal bertindak pantas, seorang lelaki biasa memilih untuk bertindak kerana dia tak sanggup hanya melihat. Ketiga, Kuan Chi Heng, bantuan tanpa syarat, tanpa soal. Jika ada satu nama yang mewakili kasih sayang tanpa syarat di Malaysia, itu ialah Kuan Chi Heng, atau lebih dikenali sebagai Uncle Kentang. Dari tambang teksi 10 sen, ke penghantaran jenazah percuma, ke peti makanan 24 jam, Uncle Kentang melakukan semuanya tanpa memilih siapa yang layak dibantu. Prinsipnya jelas, bantu dulu, tanya kemudian. Tiada borang, tiada syarat. Beliau bergerak sendiri, menjawab panggilan kecemasan dan hadir di tempat yang paling sunyi ketika ramai memilih untuk berpaling. Dalam dunia yang dipenuhi protokol dan kejam pada orang susah, Uncle Kentang buktikan satu perkara. Kebaikan itu mudah kalau hati kita mahu. Keempat, Siti Rahayu Bahrin, guru jalanan yang tak pernah berputus asa. Di lorong-lorong sempit Chowkit, Kuala Lumpur, seorang wanita mendirikan harapan untuk anak-anak yang tiada dokumen, tiada rumah dan tiada masa depan. Siti Rahayu Bahrin atau Cikgu Rahayu ialah pengasas buku jalanan Chowkit. Beliau membuka ruang pembelajaran alternatif untuk anak-anak gelandangan dan pendatang tanpa dokumen. Mereka yang tersisih dari sistem pendidikan negara. Tanpa gaji besar, tanpa sokongan institusi, beliau mengajar dengan apa yang ada dan membina komuniti yang percaya pada ilmu. Bagi Cikgu Rahayu, pendidikan bukan hanya hak, tapi juga harapan terakhir. Dan kerana itulah beliau kekal di sana, walau dunia sering menolak anak-anak ini ke tepi. Kelima, Samuel Isayah, guru inspirasi komuniti orang asli. Di Rompin Pahang, seorang guru muda memulakan tugas di Sekolah Kebangsaan Runcang, sebuah sekolah untuk komuniti orang asli Jakun. Apa yang dilihatnya bukan sekadar kekurangan fasiliti, tetapi kehilangan semangat dan kepercayaan dalam pendidikan. Samuel Isayah tidak mengajar dengan cara biasa. Beliau memperkenalkan muzik, teknologi dan program penulisan surat antarabangsa.
Semua demi menyuntik semula rasa ingin tahu dan keyakinan diri dalam kalangan pelajar. Beliau masuk ke dalam komuniti, membina kepercayaan dan perlahan-lahan membuka dunia baru buat mereka. Usahanya menarik perhatian global. Pada tahun 2020, beliau terpilih sebagai salah seorang daripada 10 finalis Anugerah Global Teacher Prize, satu penghormatan tertinggi buat pendidik seluruh dunia. Dari sebuah sekolah di pinggir hutan, kisahnya membuktikan bahawa guru yang memahami boleh mengubah lebih dari sekadar silibus. Mereka bukan tokoh besar negara. Mereka tidak memegang gelaran tinggi, tapi kesan mereka jauh lebih mendalam. Setiap tindakan, sekecil mana pun, menjadi nyawa kepada sistem yang sedang tenat. Dan dari pokok ilmu, ke jalan banjir, ke kelas luar sistem, mereka buktikan satu perkara penting. Kita masih ada harapan kerana kita masih ada manusia seperti mereka.